Selamat datang ke kupasan kali ini. Hari ini kita akan selongkar satu isu penipuan makanan yang mungkin sedang berlaku di dapur anda sendiri. Dan yang paling best, kita akan lihat bagaimana sains moden boleh bongkar semua ni. Cuba anda fikir sekejap. Madu yang anda simpan kat dapur tu, betul ke tulen? Soalan ni nampak macam simple, tapi sebenarnya ia jauh lebih penting daripada yang kita sangka. Okey, kita bercakap tentang madu kelulut. Ini bukan sebarang madu tau. Ia bukan sekadar pemanis. Orang anggap ia macam ubat, sangat bernilai tinggi. Dan disebabkan nilainya itulah, ia jadi sasaran utama untuk dipalsukan. Baiklah, jom kita mulakan siasatan kita. Apa sebenarnya jenayah yang berlaku di sebalik balang madu ni? Anda tengok ni, sirap jagung fruktosa tinggi, sirap jagung biasa. Malah ada yang letak air suling dan cuka apple. Ini semua bahan-bahan murah yang pengeluar tak jujur guna. Kenapa? Senang je, nak banyakkan produk. Tapi kesannya, hancur. Habis, hilang semua khasiat semula jadi yang buat madu ni begitu istimewa. Dan jangan salah faham, ini bukan cakap-cakap kosong tau. Kajian ni sendiri mengesahkan pemalsuan madu ni masalah yang sangat-sangat berleluasa. Ia bukan isu kecil, tapi isu global yang menjejaskan kita semua, rantaian bekalan makanan kita. Tapi, macam mana nak lawan semua ni? Jangan risau. Setiap masalah ada penyelesaiannya kan? Dalam kupasan kita hari ini, wira kita ialah satu kaedah saintifik yang canggih yang boleh tangkap penipu-penipu ni. Namanya spektroskopi. Bunyi macam teknikal sangat kan? Tapi sebenarnya konsep dia mudah je. Bayangkan ia macam pengimbas kod bar yang super canggih tapi untuk molekul. Setiap bahan ada kod bar cahaya yang unik dan alat ni tugasnya untuk baca kod bar tu. Cara ia berfungsi pun sangat straightforward. Macam ni. 1. Alur cahaya ditembak terus ke sampel madu. 2. Ada sensor yang akan baca macam mana cahaya tu diserap dan berubah. Dan 3. Komputer pula akan analisis corak unik yang terhasil. Yang paling best, semua ni berlaku dalam sekelip mata je dan sampel madu tu langsung tak rosak. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling menarik. Rupa-rupanya, kunci nak bongkar penipuan ni bukan terletak pada madu tu sangat, tapi pada sesuatu yang lebih asas, sesuatu yang ada dalam madu tu, iaitu air. Ya, air. Inilah rahsianya. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ni dipanggil aquaphotomics. Ia mendedahkan satu fakta yang sangat hebat. Struktur air dalam madu tu sendiri, ia menghasilkan satu corak macam satu tanda tangan unik yang boleh dibaca oleh spektroskopi tadi. Cuba anda bandingkan sendiri. Nampak tak bezanya? Sebelah kiri tu cap jari air untuk madu tulen. Nampak kemas, seimbang. Tapi tengok sebelah kanan. Bila dah campur dengan sirap murah, corak dia terus jadi serabut, bercelaru. Inilah dia, bukti visual penipuan yang sangat jelas. Tak boleh nak tipu lagi. Jadi, kita dah ada alat detektif kita dan kita dah tahu apa cap jari yang kita cari. Persoalannya sekarang, sejauh mana keberkesanan kaedah ni? Jom kita tengok hasilnya. Okey, inilah soalan cepu mas kan? Boleh percaya ke kaedah ni? Cukup mantap ke untuk bezakan yang tulen dengan yang palsu? Dan jawapannya, wow, sangat-sangat tepat. Tengok nombor ni, 99.11% ketepatan. Gila kan? Ini bukan lagi teka-teki, ini bukti saintifik yang padu. Carta ni tunjukkan dengan sangat jelas. Analisis ni berjaya asingkan semua sampel tanpa gagal. Kumpulan madu tulen, kumpulan yang dicampur air atau cuka dan kumpulan yang dicampur sirap fruktosa, semuanya dapat dikesan dan dikelaskan dengan betul. Jadi, apa yang kita belajar dari sini? 1. Kaedah ni sangat sensitif. Walaupun campuran tu sikit je, setakat 10% pun ia masih boleh kesan. 2. Ia juga sahkan yang sirap fruktosa inilah penjenayah utama. Dialah yang paling merosakkan struktur semula jadi madu tu. Okey, kita dah tengok sains di sebaliknya. Sekarang, jom kita bincang apa maknanya semua ni untuk kita. Kenapa ia penting? Sebab teknologi ni boleh jadi game changer. Kenapa? Sebab ia pantas dan mudah. Ia sangat tepat, ia tak merosakkan sampel. Semua ciri-ciri ni menjadikannya alat yang sempurna untuk kawalan kualiti. Pihak berkuasa boleh buat ujian dengan lebih banyak, lebih laju dan lebih efisien. Dan pada akhirnya, inilah yang kita mahu kan? Dengan adanya sains macam ni, kita boleh lindungi pengeluar yang betul-betul jujur. Dan yang paling penting, kita sebagai pengguna dapat pastikan yang kita beli itu betul-betul produk yang tulen, selamat dan berkhasiat seperti yang dijanjikan. Sekarang, cuba fikir lebih jauh.
Kalau kita boleh guna cap jari air ni untuk kesan madu tiruan, apa lagi penipuan makanan lain yang kita boleh bongkar? Mungkin minyak zaitun yang dicampur minyak lain, jus buah yang sebenarnya cuma air gula, susu yang dicairkan. Potensinya sangat besar. Cap jari air ni mungkin kunci untuk membersihkan seluruh industri makanan kita. Sesuatu untuk kita fikirkan, kan?